masukkan sekarang artikel jurnal. Seterusnya tarikh hari ni, tajuk yang ni burung kakak tua. Itu tak lah, burung kakak tua. Huruf besar huruf kecil tak kisah. Kategori baik, kita kat sini yang ni kan, yang ni kita pilih ni poster ataupun poster lah, soalnya poster. Ataupun kalau nak pilih yang lain pun ada kat ni, cerpen, tapi ni bukan cerpen, tapi poster. Poster. Bilangan muka surat kat sini tulis 1. Penulis kat sini ada nama Lola Collection. Penerbit pun sama juga, Lola Collection. Type je. Tahun terbitan ni tahun ni juga 2026. Dia tak kena tanya tarikh tau. So ni bahasa Melayu. Dalam web tak ada. Seterusnya rumusan apa? Rumusan, bawah ni pengajaran. Rumusan type balik kat sini. Tadi kan dah dibaca pagi tadi dah baca. So ni type balik. Burung kakak tua pandai meniru bunyi dan mempunyai bulu yang cantik di hutan tropika. Baik, titik nota. Pengajaran belajar bercakap. Tadi dah baca bagi tadi. Ini sekarang isilah. Belajar bercakap dengan baik. Baik dan menghargai keindahan alam sekeliling. Sekarang titik nota. Penilaian ni 3 lah. Cerita seterusnya. Gambar kan, klik sini, ambil dari kamera. So allow visiting. While using the apps, kita ambil gambar je. Gambar sikit, 1, 2, 3. Dah. Buat gambar dia. Seterusnya dah dapat. Sebenarnya dekat hantar data je pasti. Tanya satu mata, tambah ke gemar tak payah. Dah siap. Baik. Tadi dah isi dah. Nak tambah lagi, tekan lagi. Seterusnya. Itu saja.